Macam Haji cakap dementia dementia tu sebenarnya otak kita kecut. Orang kita panggil nyanyuk. Nyanyuk. Otak kecut terjadi. Yelah, kadang-kadang umur dalam 60 pun boleh terjadi otak kecut, dementia. Bila kita scan tengok dah dementia. Ada juga fasa 1, 2, 3, 4. Bila dah teruk sampai fasa 4 tu, sampai dia tak kenal dah siapa sebelah, anak dia ke, siapa dia ke tak kenal. Dan paling teruknya dia tak tahu macam mana nak makan. Dia tak tahu mana nak buang air kecil dengan air besar. Dia tak boleh uruskan diri. Tak tahu dah. Tak urus. Dan kadang-kadang tu kalau dia nak suka-suka dia lah, nak buat naked, nak pakai-pakai, nak buat apa. So kalau kita ni tak faham, kita tak faham kita tak ada knowledge, agak-agak kita nak jaga tak? Kita pun rasa geram, nak marah, emosi. Kesian tak kalau dia hanya ada mungkin ahli keluarga yang kurang sikit lah. Lepas tu kewangan pun dia ada masalah kalau nak hantar tempat yang berbayar mahal tu. So bila kita NGO yang mungkin faham, sebab kerajaan biasanya dia memang ada ruang yang besar, tapi dah terlalu ramai orang tua.